Halo bos, selamat petang ah, selamat petang. Saya Awam Pang ah. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni tahun 2020. Okey, tahun 2020 berdua Myvi 1.5 advance ah, advance spec. Okey, paling high spec lah. Plate nombor pun cantik KEY key ya. Okey. Kereta ni mileage rendah original mileage. Okey, cat ori lagi. Okey, boleh nampak dia main cat ori lagi. Kita tak ada spray cat lah. Okey, datang sudah macam ni cantik. Okey, dia pakai dual VTI engine. Pakai 80 gearbox lah. Ini pakai 80 gearbox. Dia punya bonnet semua original. Kereta baru punya stiker semua ada. Semua ada. Panel pun cantik-cantik juga. Aircon pun sejuk pokok. Okey. Boleh nampak aircon pipe sejuk. Okey. Harga jual 39,800. 39,800. Kalau bajet tak cukup, macam nak buat loan bank boleh ya. Ikat 9 tahun memang boleh. Bulanan 500 lebih aja. Okey, 500 lebih boleh dapat yang Myvi 1.5 auto, okey. Dia depan ada sensor lah. Okey, emergency brake dia pun ada sebab dia paling full spec mah, dalam full leather. Mileage dia 52,000 ah, 52,000. Berdua sini, berdua punya stiker. Okey. Tahun 2026 Julai. Okey, dalam original punya touchscreen player. Lepas tu pakai A3 gearbox, boleh nampak 2, 3, 4. Kalau CVT tak ada. Tak ada macam ni, tulis 2, 3, 4. Belakang semua cantik ah. Okey, sebab dia mileage rendah saja. Kereta ni aircon sejuk-sejuk, engine gearbox semua okey, smooth. Okey. Belakang. Tahun 2020 ah, tahun 2020 berdua Myvi ya. Okey, 1.5. Harga jual 39,800. Dia bagi sport rim, Okey, spare part semua ada, cantik-cantik punya, okey. Kalau buat loan bulanan anggaran starting dari 500 lebih. Dua VVTi engine, lepas tu depan punya lampu LED. Okey, banyak lawa. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari Myvi ya. Mileage 50 lebih. Kita sini ada sebiji original cat lagi. Okey, kalau ada apa murah-murah kita saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.